Baik tuan-puan, jadi apa kata kita fikirkan seketika, daripada 5 rukun Islam kita, sebenarnya 2 daripada 5 tu hanya boleh dikerjakan oleh orang yang kaya sahaja, orang yang mampu. Apa dia 2 rukun Islam yang boleh dikerjakan oleh orang yang kaya ni? Yang pertama adalah menunaikan zakat. Hanya orang kaya sahaja, hanya orang yang berharta sahaja mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Jadi atas sebab tu, sebenarnya menyimpan ataupun menguruskan keuangan kita dengan baik ni sebenarnya adalah salah satu daripada tuntutan agama kita. Sebab apa? Untuk menyempurnakan kelima-lima rukun Islam, 2 daripada 5 tu adalah memerlukan kemampuan keuangan. Okey, mungkin bagi tuan-puan yang dah ada rezeki untuk menghadiri kursus asas haji, sebelum kita pergi ke Tanah Haram untuk menunaikan ibadah haji, kita kena menghadiri kursus yang kita panggil kursus asas haji. Jadi dalam kursus asas haji itu, kita ada diajar berkenaan 4K. 4K ni adalah perkara yang menandakan kita mampu untuk menunaikan ibadah haji. Jadi apa dia 4K ni tuan-puan? K yang pertama adalah keuangan. K yang kedua adalah kesihatan. K yang ketiga adalah keselamatan. Dan K yang keempat adalah keizinan.